Pahlawan gerila Lieutenant Nur Rani. Okay. Siapakah Lieutenant Nur Rani? Kita saksikan sana. Force 136 adalah sebuah pertubuhan tentera sukarelawan British bertujuan menyediakan satu gerakan bawah tanah yang dilatih secara perjuangan gerila untuk bergiat di tanah Melayu yang sedang di bawah pemerintahan Jepun. Ketika operasi Zipper pada tahun 1945, Force 136 ditugaskan untuk menghantar maklumat sulit mengenai kedudukan dan kekuatan Jepun, memutuskan dan membinasa alat perhubungan Jepun, meletupkan kubu-kubu pertahanan serta menyerbu dan mengambil alih penguasaan ke atas bandar-bandar yang penting di seluruh tanah Melayu. Lieutenant Muhammad Nur Rani adalah salah seorang pejuang Melayu di dalam pertubuhan ini. Kisah perjuangannya turut dibukukan oleh Abdul Azizi Zakaria dengan tajuk Lieutenant Nur Pahlawan Gerila. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu hingga darjah 5, misi pertamanya ialah menyusup masuk menggunakan payung terjun ke padang cermin di pedalaman Temenggur, jajahan Ulu Perak. Beliau menerima pingat Tok Amar Pahlawan pemberian Sultan Perak ketika itu dan juga pingat British Empire Medal sebagai pengiktirafan atas jasanya sebagai second in command kepada Lieutenant Colonel Peter Dobry dalam Force 136. Di rumah, Lieutenant Nur diceritakan sebagai seorang ayah yang penyayang. Jika tidak bertugas, pejuang kelahiran Pahang ini lebih gemar berada dan berhibur bersama keluarga. Dikurniakan 3 orang anak, beliau selesa menggunakan pendekatan psikologi untuk menegur anak-anaknya. Saya kenal dia sebagai seorang bapa yang amat menyayangi anak-anak. Dia lebih kepada motivasi melalui nasihat. Ya, dia tidak menggunakan kekerasan. Dan jangan sekalilah dia orang kata marah ke nak menjekitkan pada anak-anak. Tidak. Dia memang orangnya, ialah maklumat, dia lebih gunakan psikologi. Kadang-kadang dia pergi melawat kampung-kampung orang asli, dia bawa juga saya. Cuma dia rajin bercerita pasal masa pengalaman dia masa Perang Jepun. Dia rajin lah, malam-malam dia bercerita. Dia ni rajin juga dia masa penghulu. Kalau budak-budak yang duduk, budak-budak sekolah yang duduk jauh dah seberang sungai, tak dapat balik kan, dah tak ada transport, semua ramai kumpul rumah dia. Malam dia bercerita lah pasal pengalaman dia. Kisah satria yang banyak mencurahkan keringat dan jasa pada negara ini secara tidak langsung memberi semangat kepada anak serta cucunya untuk berkhidmat dalam bidang kepolisan. Saya cucu kepada Lieutenant Nur. Saya mendapat dorongan untuk melibatkan diri dalam pasukan polis untuk berjuang walaupun tidak sepenuhnya, tapi sekurang-kurangnya dapat berbakti kepada negara. Sisi lain bira negara ini, selain suka menyanyi, Lieutenant Nur juga seorang yang gemar merakamkan gambar tidak kira di mana jua beliau berada.